Okay, kita dah kat airport. Hari ni kita nak pergi Jakarta. Dia reschedule flight. Sepatutnya pukul 6.30 flightnya. 6.30 ke? Tukar pukul 9.30. Jadi kita ada banyak masa. Kita sekarang sebelum maghrib kita nak pergi check in dulu. Lepas tu kita makan. Okay, jom check in dulu lah. Check in dulu. Tadi lama dan beratus sepanjang ini nak check, nak masuk. Belum nak cop pasport lagi. Ush, ramai orang weh. Kita tak solat maghrib lagi ni. Nak solat kat dalam. Budak-budak pun tak sempat nak makan lagi. Beli sushi je. Beli sushi tadi. Beli ayam goreng juga. Nugget yang dia kata sedap sangat tu dia makan baby punya lah. Kita makan dulu. Kita tadi beli, nasib baik boleh bawa masuk air. Sebab kita dah lepas, tadi dah scan dah. Lepas kita beli kat dalam ni je. Tapi check immigration tadi, mama dia dah nervous dah. 8.35, ya Allah, berdebar-debar. Movie. Makan dekat sini. Kita nak naik. Selamat terbang. Sama Anda untuk segera menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di plasma. Ini memberi jalan pada tamu lainnya untuk menaiki pesawat. Terima kasih. Kita dapat duduk atas kursi sendiri. Tak boleh diri, kena duduk, kena Guests, to expedite the boarding process, kindly give way. We need your cooperation. Kindly. Cara tunggu. Terbang. Main ego seorang. Papa dia pergi toilet. Yang dua orang lagi kalau pemadam kat sana. Sebab tak mengantuk lagi, baru pukul 10 waktu Malaysia kan. Kadang dia orang dah tidur. Tapi biarlah, dah tidur. Kalau pukul 11 sampailah. Apa kali? Apa kata? Mama sebab Papa Win. Aduh. Game. Okay, hot chocolate. Bulan penuh sekarang ni. Nampak. Kita sarapan pagi. Semalam dah sampai lewat, tak larat dah nak buat video. Kita sampai kat rumah Ibu Sharifah dengan Pak Adi. Ni pagi, makan pagi ni berat. Pagi tak pagi sangat lagi, kita pukul 11 waktu kita nak beli tiket nak naik komuter. Pak, hari ni kita jalan naik komuter je, jalan sendiri. Ni, kita berapa ribu je, kita nak pergi mana? Kita nak pergi, ni ada Ancol terus tu stesen? Ha? Jauh maksudnya? Oh, lagi jauh? Ha? Perhatikan celeberan tiket kereta. Baik, kita nak tukar. Sini kena beli tiket nak masuk Ancol dulu. Dan juga kena beli tiket Dufan dulu. Kena beli tiket nak masuk Ancol ni tu harga dia. Tapi kalau nak murah, belilah siap-siap dekat apa-apa website macam KKD ke Traveloka ke. Kita beli kat mana? Tiket.com. Tiket.com. Separuh harga tau kalau nak masuk Dufan tu. Dah lah sekarang dah pukul 1. Oh, tapi weekend tutup pukul 8 malam. Jadi banyak masa lah kita bagilah budak-budak main puas-puas. Tengok dah siap beli baju hujan Di cuaca tiba-tiba tak, baju hujan ni bukan untuk hujan. Untuk dia nak main yang basah-basah. Okay, jom kita basah. Jom, kita dah beli tiket tadi. Kita nak masuk. Sekarang gerbang masuk entrance ke Dufan. Untuk berjalan kaki, jalan je. Kita nak jalan Dufan. Dufan. Abang ada kawan yang Afan kawan air yang air tu. Kita jalan nak masuk Dufan.
Tak. Yelah, Mama tak nak bayar mahal. Mama bukan main sangat pun nanti. Kesian kat korang lah dah sampai. Tak nak. Abang yang papa lah dengan air. Mama bawa baby cari tempat yang dia boleh main. Yelah, kalau tak mahal sangat. Harga 120 lebih. Macam masuk Legoland kan. Rasa bazir pula. Lepas tu Mama sanggup duduk kat luar. Papa dia tak bagi. Kalau masuk Legoland tak ada annual pass. Itulah. Mama nak tengok warna. Tu dunia kartun. Kita pergi mana dulu? Dunia kartun, Kids Fantasy. Tapi dia nak pergi toilet dulu ni. Kita cari toilet dulu. Kids Fantasy. Hari ni panas pula, panas. Kat sana tak ada. Abang pergi. Dia orang naik ni dulu. Itu Papa dengan Abang. Lambat. Mama rasa macam Mama dalam kartun. Kan? Kecewa sebab dia boleh 125. Dia tak sampai. Tak apalah, kita tengok yang lain. Tak ada lah. Tak, masalahnya Mama tak ada duit pecah. 5.30,000. Tadi air Mama. Mana dia orang? Dia orang kat belakang. Tu abang tu air. Tu abang air. Tu baby duduk kat bawah. Tunggu kat bawah. Dia tak boleh naik apa-apa Benda ni pun tak boleh naik. Padahal rasa macam benda ni senang. Kita tengok tak ada orang pun kat sini. Okay. Ni abang air seorang je boleh. Sebab abang air bawah 40 kilo. Yang kalau atas 40 kilo tak boleh. Abang Zarif tak boleh. Jadi dia pergi dengan apa-apa dia bump car. Jadi kita pergi sana pula. Yang ni semua tak boleh. Tadi kita dah siap makan aiskrim lekik-lekik ni. Mama dia dah siap naik ni. Lepas tu kita akan tengok lagi apa yang lagi boleh. Sekejap lagi rasa habiskan duit untuk makan je mak dia ni. Perasaan dia. Zoom. Baik. Abang Zari dengan papa dia lah naik ini. Tengok tu. Ada kucing. Kucing macam tu lah. Uish. Seram tengok. Tengok abang Ain naik sekali lagi. Dia kata seronok juga naik ni. Tak ada suara pun, mak dia je yang cari. Ni belilah makanan dulu, fries dengan sos bakar tu. Sebab hujan. Jadi kita pergi solat dulu lah sebab hujan. Mel ni toilet dia. Jadi kita tak pergi musolah. Kita nak solat dulu sementara hujan. Kita beli fries dengan beli sausage bakar tadi. Solat dia terbuka macam ni je lah. Nak ambil tu tempat perempuan, yang tempat lelaki. Ada je telefon tapi kita dah bawa telefon siap-siap. Nak solat. Okey, duduk. Baby duduk. Naik tu. Apa-apa dia dengan anak dia naik ni dengan abang. Hari ni rasa macam dah tak normal. Adakah abang rasa jantung abang tertinggal ke atas? Papa, okey, Papa akan serahkan wang penyerahan. Wang besar. Boleh beli oleh-oleh ya. 100,000 untuk abang yang menerima cabaran, menyahut cabaran. Menyesal ke? 100,000 lagi Mama bagi. Naik. Macam nak nangis je. Are you okay? Abang okay? Papa nak rasa nak nangis macam dia ke? Okay ke? Menyesal ke abang? Menyesal. Tapi dapat duit bang. Papa nangis ada Papa. Okay ni hujan-hujan ni budak-budak main playground. Playground ni boleh 1 hour. Mama abang cakap jangan tak boleh. Ajak.
Awak masih perangai macam kanak-kanak lagi. Abang ni dah remaja dah. Abang 12 dah remaja. Saya setengah remaja, setengah kanak-kanak. Saya punya diri macam kanak-kanak. Memang awak diri kanak-kanak. Lagi pusing macam ni. Puaslah 1 jam lagi kat situ. Itulah. Bayi seorang je main. Bayi nak main seorang. Bumper car. Bumper car yang ni untuk kids yang bawah 125. Jadi dia boleh main. Tadi tak boleh, masuk seorang je lah, tak ada orang lain. Kena keluar dulu, masuk balik ada budak tu. Nak baik. Itu papa dengan baby. Ini mama dia. Tengok mama, dia bukan kena tengok mama. Hari ni baby boleh masuk ni. Kita kena ada barang. Ni raksasa. Nasi cuci telefon mama. Dia raksasa. Baby punya tembak mana? Baby punya. Tu, kita papa punya. Okay, marilah kita main lagi sekali. Yang ni kecewa sebab tak dapat nak naik. Macam mana? Tinggi dia tak lepas 125. Kopi tetes. Ais. Itu sajalah. Okay, kita makan kat sini. Okay. Nasi bebek goreng 1, nasi putih 2, ayam talion 1, cumi bakar 1, sate kambing 1, pisang kuah 1, wedang 1, cuma 1, kopi datar 1. Lah, try air alpukat, minum es cendol, es jeruk dengan air kopi. Kita tunggu sate kambing 10 cucuk. Nasi bebek goreng, telur. Kalau goreng. Telur goreng. Tak tahu yang ni apa, tak tahu ni. Sate dia kot. Sate ayam. Tak dapat makan bebek. Dah sampai. Mama nak rasa satu cocok tau. Sate kambing. Yang ni cumi. Tinggal tunggu ayam taliwang lagi. Tak sampai lagi. Lepas ni kita makan je lah dah. Lapar. Papa tak nak ambil kan? Ni udang ada. Ayam ada. Pagi ni sarapan. Enak. Kita semalam penat sangat. Dah tak buat video dah. Ni baru kita nak jalan keluar. Gezel happy dengan abang-abang. Kita nak pergi misi mencari handphone abang. Comel. Ni brand-brand dia dekat outlet dia. Click by the Sea. Kita nak jalan-jalan je tengok apa dia. Aduh, rasa nak belilah. Ni mana comel? Macam comel. Tiba dia macam ada tali panjang macam ni. Comelnya. Comel kan. Geram lah. Hub local brand. Kat sini. Tak payah. Beli perfume pula. Tadi dah shopping makeup, nak shopping perfume pula. Nak ke tak nak? Tak nak. Kita nak tengok. Ni ice cream. Dia nak ice cream. Tanya dia nak tukar duit sebab nak beli ice cream ke? Kokodilo. Ada yang mau cari es krim pun. Kita beli ice cream. Satu ice cream RM45,000. Number one donut in Japan lah. Masa donut ni. Masuk. Wah, dekat bawah. Betul lah bawah ni. Kan? Mana? Ada tak susu? Betul lah. Ya, kita nak pergi pagi sore. Ada ke tak ada? Ada. Ada pagi sore.
Kenapa? Tak payahlah berebut. Ya, kita pergi pagi sore. Ha. Ha.